Jadi arwah mamak kau Bugis apa? Boneh? Bapak saya Bugis, arwah mak sungai. Oh, bapak kau Bugis apa? Boneh? Bulukumba. Oh, Bulukumba. Dia ada di sini lah. Siapa? Bapak arwah bapak kau meninggal sudah? Bapak masih ada, bapak rendon. Masih ada di sini ke dah balik kampung? Dah balik kampung dah, nak kahwin dia cakap, kahwin pi lah. Saya pun nak kahwin, saya cakap. Oh. Kau tinggal saya lah dia. Dah tinggal lah, ada juga chat, WhatsApp, telefon. Jadi kalau kau balik Sabah ada saudara kau lagi lah? Di sana banyak. Sini sikit je. Sini ada kakak nombor 2 dengan mak saudara, pak saudara. Hmm. Makcik dengan pakcik. Ada di sini lah? Ada sepupu pun ada. Banyak dekat Selangor. Oh, kampung Jawa kan? Kelang. Kampung Jawa Kelang kan? Dia dekat dengan dia KL, tak tahu sebab KL dalam Selangor, Selangor luar KL tu yang pening. Gombak. Ya, kalau jalan kaki kita berjoging ni. Kasut dia okey dah, baju tak okey. Oh, di Gombak. Tu tak Selangor, Selangor. Ya, Selangor tu. Abang orang mana? Saya? Johor kan? Johor. Tapi duduk Sabah. Sabah. Baru 30 tahun di Sabah. Baru 30 tahun. Macam baru tapi bukan baru. Ya, kampung saya Sabah lah. Sabah lagi lama daripada Johor. Dia buat duit sendiri dah. Ni, Dia buat duit sendiri dah. dia ambil orang lah. Halo. Itu bos kau kan? Bukan. Bos kau, Kerja. bos kau Cina? Bos Cina. Dekat depan tadi. Dia marah saya semalam saya tak pergi kerja. Oh, semalam kau tak turun? Semalam saya tak masuk. Malas nak pergi. Gaji bulan ke? Gaji hari dia kasi kau? Gaji hari. Oh, gaji hari. Semalam ada orang. Ramai. Ramai kami nak pergi sini, Ah, tapi kena tunggu 3 jam. Ah. Tak payah. hari ni kurang. Yang ni kafe, kopi, Okey. hutan. Oh. Kita sampai sini je, lepas tu patah balik. Dalam Oh. tu tak boleh masuk, dalam tu dia ada TUDM. Ada apa? TUDM. Oh, Satelit jaga radar. satelit radar tu. Ya. Untuk udara punya. Dah cacah. Tu periuk kerak banyak. Hmm. Ni gantung-gantung. Ya. Kat Sabah kalau nak naik Gunung Kinabalu baru kau nampak. Ah, Jadi bergantung je sini sebenarnya. bukan. Tapi Sabah Tapi banyak tak cantik lah. periuk kerak dia. Sabah punya dia macam yang tadi tu. Dia macam-macam ada. Ada 7 jenis ke, dalam tanah pun ada. Ya, yang Sabah punya dia dalam tanah. Sabah banyak je kak. Banyak. Tapi itulah dia kena naik Gunung Kinabalu baru kau boleh nampak. Mana ada dekat Bopo banyak je. Dah lah. Dekat Selangor. Ada. Ada. Ada, bufuk ada. Tempat kami main bola selalu. Masa budak-budak. Tu masa budak-budak tak ada pemikiran kan. Diorang cakap, kamu ambil air dia, letak dekat rambut, bagi halus rambut. Dia bukan halus, dia tambah lebat, dia tebal. Oh, lambat lah kau beritahu aku. Kalau tak, aku dah buat dah. Rambut aku tak ada. Kalau tak berani boleh tinggal. Ya. Oh, tak ada. Ni dia anak yang masih tutup. Dia baru besar. Tapi Oh. dia punya penutup tu masih dapat. Dia tak buka lagi. Kalau Tapi dia tak buka, dia air. Tak boleh banyak-banyak lah. Nanti satu badan nanti berbulu satu badan. Jadi orang hutan nanti. Ha. Lagi ada. Banyak. Ini banyak. Nasib baik aku jumpa orang Selangor. Baru aku tahu pakai tu. Periuk kerak. Orang sini, orang Penik, orang Semenanjung tahu bikin itu ya. Lemang periuk kerak.
Lemang kan? Pernah Sana, dengar tapi tak pernah try makan. sana mana ada. Sabar kena bijak bang. Tu dekat Cameron Island banyak lah jalan naik nak pergi okey daripada mana jalan tu saya pun lupa lah. Mana ke mana Island? Kalau Saya pergi Tapah. bukan Tapa, tu depan kalau daripada KL kan Tapa dulu jumpa, kalau dari sini jalan apa? Fraser Hill. Bukit Fraser. Bukan. Mana lagi? Belincang. Belincang lah. Mana ada lagi? Apa nama jalan ni saya lupa lah. Sana banyak tepi jalan. Ha. Kalau berhenti sekejap banyak besar-besar. Simpang Pulai. Oh, Simpang Pulai. Kau tahu kami jam sana 1 jam setengah. Saya pun lupa dah Simpang Pulai. Kami turun dari sana daripada Cameron 1 jam setengah di Simpang Pulai. Sana okey. Saya ikut apa? Saya ikut jalan Tapa. Putar saya bang, selekor dia tu. Tapi kalau Simpang Pulai dia punya lori laju. Wah. Sana dia punya orang lagi laju bawa. Ya, takut. Satu hari berapa dia kasi kau gaji? Ikut trip bang, satu trip RM6. RM6 satu trip. Ya. Dulu saya kerja dekat Kundasa. Kau kerja Undas kan? Dato' Khairul punya hotel. Benjamin. Oh. Okay, tak apa, nanti aku buka list sini aku cari kau. Kau bagi nombor telefon kau. Dekat dalam. Oh, tu. Kalau petang-petang lawa masuk, tapi kalau pagi jangan mahal lebih. Mahal dia kan? Petang-petang masuk. Apa pun dia ada kan? Masuk sebelum pukul 6 pukul 5 macam tu masuk nak 5.30. Ha. Keluar pukul 7 tak apa. Pukul 7, pukul 8. Layan sunset dulu sekejap. Sana banyak Pulau di belakang pantai. Rumah kami tepi pantai dia. Dekat Inaluk tu, Palm Beach. Kami tinggal di situ. Hari-hari pun tengok sunset. Hari-hari bosan lah. Tepi pantai tak panas lah? Panas. Panas kan? Macam sini ya. Panas. Siang malam pasang aircon. Siang malam. 1 bulan berapa? 1,900. Ya. Sekarang Sabang tarif tu Lecek. listrik mahal. Parah. Ya, 2 kali ganda. Naik sudah. Sini pun sama. Di Bangla semua ni. Sini Bangla. Semalam saya pergi naik itu Langkawi kan. Semua Bangla dia naik atas. Bangla semua. Orang ni kilang tutup ke? Dia dah cuti kan. Ha. Hari Agung Ha. semua naik atas. Tapi biasa kalau cuti kilang, orang paling banyak bukit bendera ni. Lambak orang. Dia melancong sini kan. Orang kerja melancong. Baju putih, seluar putih, kasut pun putih. Itu style dia orang. Nasib rambut pun tak putih. Kalau tempat dia tu baju putih, seluar putih semua orang kaya. Kalau di Bangla sana. Kalau di sini orang biasa ya. Biasa. Ni apa ni? Surveyor. Mana? Tu. Tadi tu TNB punya surveyor. program kami bagian garden tu tanam bunga tepi-tepi.
Kalau ada Buat pokok, landscape lah. dia akan potong. Bukan je tengok tu air ke? Mana ada air turun, Tak. tanah ada pergerakan. Itu kalau dia nampak merokok, dia tapak sekali balik. Dia tak tegur. Yang kosong tu dia ambil penumpang. Dia ambil dalam. Tapi kalau nak buat duit, boleh je orang ambil tepi jalan. Cuma kami tak boleh lah. Mana yang dia tengok mana orang jalan dah penat tu. Mau naik, double lah dia charge. Diorang lain company, kami lain company. Kau naik kami lagi. Tapi diorang selalu kena komplain. Kami yang kena Komplain yang macam mana selalu dia kena? komplain bawa laju. Oh. Tak berhenti. Biar customer. Tak berhenti ambil gambar. Diorang gaji bulan. Tapi diorang laju. Kita gaji tu tapi kita slow. Tengok anjing ini tak kena langgak Halo. Ni tadi kabel kau ni, projek. Bukan sini diorang tengah buat apa? Hotel. Astaka kedai makan. Kabel car daripada belakang. Oh. Oh buat astaka sini. Sampai Sampai.